Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat asam pedas ayam yang kuah dia pekat, masam-masam pedas, makan dengan nasi putih sangatlah sedap. Okey, jom kita start. First ambil 2 biji bawang merah saiz besar, 5 ulas bawang putih, halia sebesar ibu jari, seketul kecil kunyit hidup, 3 biji cili padi dengan seketul belacan yang dah dibakar. Okey, lepas tu korang blend dan korang tumis dengan 2 batang serai yang dah diketuk. Masukkan cili kisar. Yang ni lagi merah, kuah dia lagi cantik lah kita punya asam pedas ni. Okey, bila dah pecah minyak, masukkan 1 ekor ayam. Mana ayam yang keluar dah. Ini letakkan garam, seasoning and everything. Masukkan air sikit untuk bagi dia berkuah sikit. Lepas tu korang tambahkan 1 sudu paste asam jawa. Daun kesum dengan bunga kantan ni nak letak banyak-banyak pun tak apa. Lagi banyak lagi sedap. Lepas tu bila kuah dia dah mula pekat sikit, korang masukkan 1 biji tomato dengan kacang bendi. Okey, kacau lagi, lepas tu siap lah. Itu je. Boleh je buat asam pedas kat rumah, senang saja sebenarnya. Korang nak ganti dengan ikan ke, tak ada masalah dik. Ganti je apa-apa protein boleh. Semuanya sedap. Yang penting dapat kuah yang pekat, masa-masa pedas ni baru terangkat bila makan dengan nasi. Sabar, belum masuk waktu berbuka lagi. Selamat mencuba.